Okey, ni video saya training budak for rope climbing. Untuk dia ni rope climbing untuk budak ni pergi tournament Morsa. Macam Ninja Warrior lah dekat Malaysia ni. Dia pokok dalam video ni, pokok ni sebenarnya agak tinggi. Agak tinggi lah. Cuma dalam video ni mungkin nampak macam rendah sikit, tapi sebenarnya pokok ni memang tinggi. Dia agak tinggi jugalah, 1.5 2 meter kot. Dekat 1 lebih kurang, saya pun tak pasti, tapi agak tinggi lah. So ni dia punya climbing lah. Ni training lah, training untuk climbing. Saya suruh student saya ni tap atas tu, lepas tu kemudian turun secara pelan-pelan lah. Turun secara pelan-pelan, bukan terjun. So sekian, bye.